Semua tu tak ada kebetulan. Maknanya benda tu telah pun berakar umbi daripada sebelum ni lagi. Itu cerita dia, tuan-tuan. Buru rasa ada kesan negatif yang besar tak dari cerita ini? Ada kesan negatif yang besar, tetapi dia bergantung kepada apa respon daripada pimpinan-pimpinan. Dia bukan semata-mata Rafizi Ramli, dia bukan semata-mata Nurul Izzah, dia bukan semata-mata Saifuddin, bukan semata-mata Sam, siapa lagi? Bukan. Bukan semata-mata PMX. So masing-masing punya keputusan ini akan menentukan ke mana hala tuju. Itu je yang saya nampak. Jadi saya akan cakap yes, akan memberikan kesan negatif yang besar kalau sekiranya pimpinan tidak mengambil ataupun membuat satu langkah yang betul-betul serius. Itu sajalah yang boleh saya komen buat masa ni, sebab kita pun tak nak sebenarnya. Kita memang nak buat live. Saya nak buat live daripada malam wacana tu lagi. Tapi kita tak terpanggil. Sampailah saudara YB Rafizi, Datuk Seri Rafizi mendedahkan lampiran A dan lampiran B. Tuan-tuan wajib ada lampiran A, wajib ada lampiran B. Kalau rasa lampiran A ni tebal sangat, tuan-tuan start baca dengan lampiran B dulu. Start dengan executive summary. Tuan-tuan akan faham apa yang saya sampaikan.